Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast Forensik Quran, meneliti ketelitian di sebalik setiap mushaf. Masih di episod 2 dan masih bersama host dan panel yang sama. Saya Jana dan kawan saya Raja, dan juga panel-panel kita Ustaz Taqiyuddin dan Prof Nazir. Okey, jadilah. Tadi sebelum ni kita dah bahaskan tentang apa maksud ijaz tu. Tu pun dah hangat dah Raja. Dah macam mendalam tapi dia macam tak mendalam sangat lah. Dia macam tengah-tengah sikit-sikit. Kata lagi. Prof Nazir, kita dah ke gear 3. Okay. Ni depan ni kita ke gear mana pula? Berapa Lepas 3? 4? 4 dulu. Okey lah, 4 dulu 5 okay. Terus 5 terus. Okey, jadi sekarang kita nak menelusuri dalam lagi makna ijaz tu sendiri. Jadi kita mulakanlah dengan Ustaz dululah. Jadi untuk soalan pertama ni, dalam pembahagian ijaz ni kita tahu ijaz ni ada banyak pembahagian ni kan Ustaz kan. Tapi yang kita selalu sebut macam bayani, tasyri'i, ilmi kan. Tapi untuk bayani dan tasyri'i ni, kenapa kedua-dua bentuk ijaz ni menjadi keistimewaan dan menjadi keagungan sepanjang zaman? Kedua-dua ijaz tu. Baik, jadi kita lihat kepada peranan kalam Allah ini. Apa tugas dia? Tugas dia tak lain dan tak bukan adalah menunjuk arah, memberi hidayah. Jadi disebut dalam surah Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin. Ia telah datang daripada Allah nur, itu cahaya. Cahaya hidayah maksudnya, dan juga kitab yang memberi keterangan. Yahdillahu bihi manittaba'a ridwanahu. Jadi Allah akan memberi petunjuk bagi orang yang mengikut mencari keridhaannya, wa yahdi ila siratal mustaqim, dan membawa mereka menuju ke jalan yang lurus, tidak jatuh ke kanan atau jurang ke kiri, supaya bila ending dia dapat surprise untuk berjaya di episod berikutnya, itulah barzah. Dan bila berjaya di barzah, dia akan berjaya dalam kehidupan yang second life lah. Jadi kehidupan dunia ni dia adalah gambaran kecil kepada syurga. Sebab tu dia ada pokok, dia ada sungai, dia ada pantai. Cuti je kita apa lagi kan, pergi lepak sebab apa? Tu semua healing kan. Jadi tapi ini sempurna, ini kekal tak? Tak kekal. Jadi dia intro pada situ. Jadi perlu mengikut hidayah Allah SWT. Jadi Al-Quran ni dia macam Prof sebut tadi. Jadi saya terperanjat juga. Prof boleh dapat yang ada beberapa unsur tadi kan. Yang pertama hati kan. Tadi apa lagi? Mata. Mata lagi. Mata, akal. Hati. Iman. Hampir sama lah. Jadi Al-Quran hidayah Allah ni dia punya targetnya yang pertama fitrah, iaitu kita yang asal dulu kan, fitrah. Roh kita yang untouchable, yang bersih, suci, kekal pada semua orang pun sama juga. Sebab itu bila Al-Quran diperdengarkan kepada orang di barat misalnya, jadi tanpa dia sedar, dia rasa macam touch kan, dia tak tahu sebab apa. Jadi padahal itu Al-Quran tu menyentuh rohani dia kan. Itu pertama. Yang keduanya hati. Hati ni dia tempat adanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia ada macam-macam perasaan yang ketiga ni Al-Quran menyentuh nafsu. Jadi sebab tu ada cerita tentang neraka lah, tentang amaran lah. Jadi bila kita baca ayat tu, terus nafsu kita dikecut, takut kan. Kalau tak, habis lah, nakal habis lah. Jadi Al-Quran tu dia nak bentuk tu. Yang last kali adalah akal. Jadi akal ni terletak pada angle ilmu, just ilmu kan, just scientific, dan juga just tasyrik itu termasuk dalam bahagian ini, yang menyentuh akal manusia. Dan yang lain tu menyentuh nafsunya, kemudian hatinya yang ada sekarang ni, dan juga rohani, kejiwaan dan fitrahnya itu. Jadi sebagai contoh lah,
dari segi bahasa ni Ijaz bayan kan. Dari segi bahasa Al-Quran ni masya-Allah banyak aspek, tak cukup masa untuk kita nak sembang ni. Betul. Masya-Allah. Contohnya dia punya rhythmic tu, rhythm dia punya nada dia, intonasi dia, semua masya-Allah. Dia macam dia syair tapi bukan syair. Sebab tu bila orang Arab Mekah kan, dia mendengar Rasulullah SAW dia mengintip, ada dua orang mengintip dengar Rasulullah membaca Al-Quran kan. Dia kata, ini bahasa apa ni? Nak kata bahasa Arab yang bahasa Arab, tapi dia bukan syair. Tapi cantik masya-Allah. Kan? Lebih dari syair lah. Lebih daripada syair. Jadi sebagai contohnya, kita bacalah surah apa pun. Kan? Sebagai contohlah, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad. Betul? Lam yalid. Saya pula tanya. Semua ending dengan dal. Betul. An-nas pun sama. A'udzubinas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bacalah surah apapun semua. Sebab yang tu semua tu dia ada sebab musababnya. Satu lagi contoh. Misalnya macam apabila satu ayat Quran tu nak minta kita react kepada ayat tu. Sebab tu ada ayat sajdah, ayat tilawah, lepas tu ada saktahnya. Sebab bila kita sampai ayat tu, terus kita react pada tu kan. Sampai ayat sujud, sajdah, kita sujud kan. Sampai ayat contohnya ayat yang menyuruh sabbihisma rabbikal a'la. Kita kena buat apa macam tu? Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Berhenti kejap. Terus kita ikut perintah tu. Sebab perintah tu, bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi terus react direct. Masya-Allah. Bahasa. Itu segi bahasa lah. Lepas tu satu lagi ada rahsia ada yang sampai hari ni siapa pun tak tahu. Allahu a'lamu bimuradihi. Alif lam mim kaf. Sebab apa? Kaf panjang, ya pendek. Kaf, ya ain sad. Betul. Allahu akbar. Sampai hari ini tidak ada siapa yang boleh menjelaskan, walaupun ada orang yang arifin yang mengetahui maksudnya, tapi itu bukan untuk semua orang kan. Begitulah sedikitlah yang berkaitan tentang ijaz bayan, dan begitulah juga ijaz tasyrik. Berat. Itulah game. Allahu akbar. Masya. Kita sebut pasal kaf, ha, ya, ain, sad tu pun saya macam berat. Berat ni. Allah. Jana okey je dah. Okey, insya-Allah okey ni. Itu tak nak buka tu. Okey, jap. Okey. So, memang berat lah apa yang Ustaz cakap tadi. Memang kalau ijaz bayani ni memang tak habis lah kalau cerita kan. Balarahnya, dalam balarah tu ada isti'arah, kinayah pula, semua ada kan. Macam banyak berat ni. Betul. Okay. Kadang berat juga nak belajar tu pun berat juga. Apatah lagi orang yang nak mendalami ayat. Saya belajar pun saya macam Allah, berat ni. Ijaz pun berat juga. Overwhelmed sikit tapi okey je lah, alhamdulillah setakat ni. Itu satu aspek adalah ilmu yang dipelajari. Tapi ada satu lagi yang dia bagi kita memahami. Sebab direct pada Allah memberi hidayah, itu hidayah tu. Jadi setiap orang yang melalui, dia akan menemui jawapannya. Siapa bagi? Direct Allah yang bagi. Termasuk kita semua pun tengok Prof, background engineering pun siapa yang bagi? Allah yang bagi. Macam tu lah. Okay, terima kasih Ustaz. Dah habis dah? Okay, lepas ni kita boleh masuk lagi. Kita boleh selit-selit. Kan tak boleh. Okay. Kita masuk ke dalam konteks yang lebih luas lagi. Prof, boleh tak saya tanya, apakah contoh ayat Al-Quran yang memberi inspirasi kepada Prof dalam melihat hubungan antara wahyu Al-Quran ni, sains dan inovasi? Baik, dia banyak sebenarnya. Cuma saya nak mula dengan satu dipanggil permulaan lah. Apakah dalam Al-Quran ada cerita tentang langit? Tentu ada. Kan? Namun langit yang sebenar itu di luar. Di dalam Al-Quran ada kalam, ada kata langit. Tetapi langit yang sebenarnya di luar. Apakah dalam Al-Quran ada cerita tentang lautan? Ada. Namun lautan yang sebenarnya bukan di dalam mushaf itu, di luar. Apakah dalam Al-Quran ada cerita tentang lebah?
Ada. Tapi kalau buka Quran tu keluar lebah terlepas Quran tu kan. Jadi dia ada kata lebah. Namun lebah yang sebenarnya kita kena tengok di luar. Itulah cara belajar Al-Quran sebenarnya. Di mana dalam surah Al-An'am ayat yang ke-99 menyatakan di ayat dan terakhir ni dikatakan apa? Perhatikanlah olehmu buah ketika ia berputik dan ketika masaknya. Jadi nak perhati di mana? Tentulah perhati di pokok yang sebenar. Kan? Walaupun petunjuknya menyuruh kita melihat, di dalam mushaf ada sebut, namun untuk melihat keadaan itu kena pergi kepada pokok yang sebenar. Di situ nantikah kita tengok proses terjadinya buah yang kita belajar di sekolah itu, dia panggil proses fotosintesis. Itu proses terjadinya, dinamakan fotosintesis. Ada yang tanya, ada ke fotosintesis dalam Quran? Ada, cuma perkataan fotosintesis tak ada lah. Itu dinamakan kemudian. Namun proses tu ada. Disebut kat situ kan, tukti ukulaha kullahi nim biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas sallallahu yatazakkarun. Maksudnya di situ menyatakan pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu. Maksudnya pokok menghasilkan buah. Itu yang kita panggil fotosintesis. Pokok menghasilkan makanannya. So apabila manusia pergi ke arah itu, melihat pada pokok yang sebenar, maka lahirlah cabang-cabang ilmu, tisu culture, botani, agriculture yang keluar daripada pemerhatian tersebut. Pelbagai ilmu yang sepatutnya kita tengok, sebab yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan alam ni juga Allah, Tuhan yang sama. Seharusnya kita membaca dan melihat. Sebab tu saya selalu mengatakan Al-Quran itu adalah ayat yang tertulis dan alam ini adalah ayat yang terbentang. Jadi membaca ayat yang tertulis dan juga membaca ayat yang terbentang akan melahirkan generasi yang memegang kunci tamadun yang hilang. Jadi saya harap satu hari nanti melahir generasi ulul albab tu yang sentiasa membaca Al-Quran, melihat kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, lalu berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ini saya bawa ke situ. So di antara soalan ditanya apa yang menarik minat saya tentang seperti mana dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-22 mengatakan, dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air. Jadi kita tengok ni berlaku dulu di masa saya kecil dulu, Ustaz. Masa saya kecil, Ustaz muda lah. Kalau saya kecil, Ustaz mesti masa tu tengah apa orang kata apa, teruna lah. Teruna tantang kan. Saya budak. Macam mana tahu? Daripada kita kira matematik umur lah kan. Masa saya kecil dulu ada satu berita. Berita dunia jam 10. Betul Ustaz yang mana setiap hari diperlihatkan kepada kami ni bagaimana keadaan masyarakat di benua Afrika yang ketandusan air, kering kontang, hidupan pun, tumbuhan pun tak hidup. Diperlihatkan bagaimana keadaan anak mereka yang begitu kerus, kering, nampak tulang rusuk, dihurung dengan lalat di Afrika. Di Afrika sana kerana tidak ada air. Dan hal yang menjadi sedihnya, kerja-kerja ambil air ni mereka terpaksa berjalan jauh, dan kerja-kerja ambil air ni kerja orang perempuan. Saya pun tak tahu orang lelaki dia buat apa. Agak-agak orang lelaki dia buat apa Ustaz? Tak merokok. Saya ni lelaki, saya kena bela kat Ustaz. Saya kata orang lelaki dia pergi memburu. Betul. Okey, nampaklah kita ni rajin sikit. Setuju. Tidak nampak macam tak berguna pula rasa. Tercover. Tercover sikit. Jadi kerja-kerja ambil air ni kerja orang perempuan, termasuk kanak-kanak perempuan. Akibat dari itu kanak-kanak perempuan mereka tak bersekolah. Air yang diambil belum tentu bersih lagi. Sebab tu setiap malam ada saja bayi yang meninggal dunia kerana minum air yang telah tercemar. Dalam perjalanan ambil itu, banyaklah yang menjadi risiko kepada warga wanita mereka, sama ada diserang oleh binatang buas ataupun diserang oleh manusia yang jahat ni. Hal ini dilihat oleh seorang arkitek. Arkitek ni kata apa? Dia boleh selesaikan masalah ini sebab kita belajar sains. Dalam udara ada kelembapan, ada wap air, dan udara yang bergerak dipanggil angin. Udara yang bergerak yang membawa air seperti kabus atau embun, apabila langgar kepada jaring yang banyak, lekatlah air pada jaring tersebut. Keadaan itu sama seperti sarang labah-labah di waktu pagi. Pernah tengok sarang labah-labah ada air? Daripada mana datang air? Pagi tadilah kabus ataupun embun yang dibawa angin langgar. Seperti mana disebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-22, dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air. Maknanya petunjuk itu sudah ada lama dalam kitab kita. Namun kerana baca tak faham tadi tu, mungkin baca dengan mata yang dia dapat lihat hanya huruf sahaja. Bagaimana nak sebut, bagaimana nak membaca. Kalau dia membaca dulu dengan akal, mungkin dia dah dapat ilmu dah. Betul. Tapi membaca dengan mata tadi, hanya melihat apa yang tersurat di hadapan dia sahaja.
betul. Akhirnya arkitek ni membangunkan satu menara warkawata. Rupanya macam jaring setinggi 9.5 meter yang boleh kolek air setiap pagi sehingga 100 liter sehari. Apabila kabus yang membau kabus atau embun yang dibawa angin langgar kepada jaring tersebut, tak perlu electricity, tak perlu petrol, hanya buluh dan jaring sahaja. Jadi hal ini sangat baik. Besar tak jasa orang yang mencipta itu yang menyebabkan orang warga wanita Afrika tak perlu lagi berjalan jauh-jauh untuk ambil air setiap hari, dan anak-anak perempuan mereka sudah boleh bersekolah. Ini yang kita nak, orang yang membaca ayat yang tertulis dan juga membaca ayat yang terbentang ini alam, lalu membangunkan inovasi. Kerana kedua-dua ini adalah ilmu Allah. Ilmu yang tertulis dan ilmu yang terbentang. Jadi saya lihat inilah antara yang menarik minat saya, yang sungguh terinspirasi lah. Bagaimana ayat Al-Quran itu sedikit sebanyak sebagai mungkin kerana saya backgroundnya STEM tadi tu, maka saya lihat ini ayat sains. Ini suatu yang bila kita lebih menelusuri dia, kita akan dapat banyak lagi maklumat di situ. Seperti mana contoh, saya tertarik pada ayat tadi tentang huruf-huruf tadi, Ustaz baca alif lam mim. Ni paling tidak pun kalau ada yang bertanya, sebab ada satu soalan daripada musuh. Ni musuh pada Al-Quran ni memang ada sejak dulu sampailah kiamat. Yang mereka hari ni bertanyakan soalan tersebut kepada generasi-generasi muda kita, khusus untuk mendatangkan keraguan kepada mereka. Satu soalan dia tanya, apa makna itu alif lam mim, apa makna yasin, apa makna toha, apa makna kaf ha ya ain sad, apa makna ha mim qaf nun, apa makna semua ni dia tanya. Katanya Al-Quran untuk difahami, tapi apa makna ni dia tanya. Dia bagi soalan itu, dan ramai juga anak muda kita agak tewas. Paling tidak pun kita boleh jawab, itulah huruf. Itu adalah huruf. Daripada huruf itulah Allah jadikan Al-Quran. Kita boleh jawab, daripada huruf itu Allah jadikan Al-Quran. Khususnya orang Islam, sekurang-kurangnya kita kenal kitab kita bahasanya apa? Bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab pun juga disebut dalam surah Fussilat ayat yang ke-44? Kerana rasulnya orang Arab. Dan juga hurufnya apa? Kita kenal daripada huruf hijaiyah, daripada alif sampai ya. Ada di kalangan mereka, jangan kata kenal kitab dia orang bahasa apa. Nabi mereka cakap bahasa pun dia tak tahu. Dia pun tak tahu bahasa asalnya apa. Huruf lagilah tak kenal. Sekurang-kurangnya kita mempunyai kelebihan itu. Jadi Allah menunjukkan itulah huruf-huruf je. Yang mana bila orang lain buat menggunakan huruf tersebut, jadilah seperti surah gajah tadi tu. Tetapi bila Allah yang turunkan, jadilah satu dipanggil petunjuk. Yang menjadi petunjuk kepada hudal linnas ni, kepada manusia ni. Ini yang saya lihat, minat itu datang dan akhirnya menjadi minat kepada saya lah untuk mengembangkan hal ini. Dan nasib saya baik, karya Yasar Restu dan juga Nasrul Quran mengajak invite saya dalam usaha menyebar luas ilmu Al-Quran ini kepada masyarakat. Itu yang baik kurang tentang cerita tadi tu. Jadi macam Ustaz Prof katakan ada yang baca hanya tengok je ayat Quran tu tapi tak faham makna dia tu kan. Jadi kalau macam kita pula memang ada yang akan tengok Quran tu tak faham kan makna dia tu Ustaz. Jadi macam mana nak bagi dia orang rasa feel untuk membaca Al-Quran tu? Bagaimana caranya untuk rasa feel even kita tak faham pun bahasa Arab tu? Sudah. memang kena faham lah. Jadi kita ada isu di sini, itulah vacuum di antara bacaan pemahaman kan. Jadi ada gap di tengah-tengah tu. Jadi caranya adalah kita mencari jawapan untuk nak bridge di antara bacaan dan pemahaman dan juga amalan tu. Jadi sebab itu timbullah satu idea untuk nak satu konsep lah untuk nak bridge yang ni supaya orang dapat didekatkan dengan Al-Quran Al-Karim tu, tapi dalam bentuk yang dapat dia orang lihat, dia orang boleh ada experimental experimental learning kan. Jadi wujud satu gagasan untuk nak membina galeri Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan sains, itulah Madinatul Quran ataupun Quran Village. Jadi tujuannya untuk itu supaya orang datang tu untuk nak tengok pameran kan. Kita display lah tentang ikonik lah, lepas itu dengan scenery dan sebagainya. Tapi dalam bentuk yang dapat dilihat dan dinikmati
dan bukan benda yang menakutkan, tapi kaitkan itu Qurannya di mana. Betul. Jadi dia orang dapat memudahkan dia orang untuk nak memahami maksud Al-Quranul Karim tu. Itu untuk nak bridge dan mendekatkan kepada isi kandungan Al-Quran untuk orang zaman kita ni. Kalau orang dulu tak ada isu kan. Tapi kita ni dah macam-macam dia punya pendedahan. Kita dengan TikToknya, dengan medsosnya apa semua kan. Banyak ilmu tak pasti ya. Itulah. Kita pun masuk melalui itu. Tujuan dia untuk itu. Contohnya juga untuk kepada yang non-Muslim. Dia masuk situ ataupun atheist lah kita katakan. Dia masuk situ dia tengok. Jadi endingnya dia kata, oh rupanya begitu teliti pembuatan badan manusia dan juga serangga dan sebagainya, mustahil dia jadi sendiri, mesti ada pembuatnya. At least dia keluar daripada galeri tu, Tuhan ada. Itu tercapailah maksud kita. Jadi itu salah satulah. Jadi kita kena kreatif macam Prof sebut tadi, dan Prof yang mendahului kita dalam usaha macam ni, kreatif. Kreatif. Itulah. Berat. Berat. Dia saya macam dia macam saya macam terkedu sekejap. Tak mau jawab. Tak boleh cerita. Jawab. Kena ada gini. Mungkin ilmu saya tak sampai lagi. Sama lah kita pun. Ustaz. Okay, menariklah penjelasan Ustaz tadi tentang itulah. Saya pun macam, kalau dulu sebelum betul-betul belajar bahasa Arab kan, saya macam Al-Quran ni kita baca je lah, kita baca sebab memang daripada kecil diajar kan. Saya start cuba untuk faham Al-Quran juga sebab sekolah dulu saya bukanlah faham betul. Tak ada apa biasa. Maksud saya kosakata. Saya boleh faham orang cakap Arab pun sebab daripada Al-Quran juga. Betul. Sebab dulu dekat perhimpunan sekolah lah. Betul, setuju. Perhimpunan sekolah setiap pagi ada baca Quran. Jadi orang lain baca Al-Quran, saya pegang Al-Quran tu, saya tak baca Al-Quran tu. Tapi saya tengok makna. Makna. Contohlah innal ladzina kan. Saya tengok inna ni sesungguhnya. Al-ladzina ni orang-orang yang macam itulah. Betul. Saya sejak tu saya macam best juga Arab ni. Betul. Ayat Quran kat macam Al-Fatihah kan. Waktu saya buat karangan, saya kan kita ni bukanlah dalam bidang Arab sangat kan. Jadinya kita guna je balik ayat Al-Quran tu. Kita guna dalam praksi kan. At least betul kan. Macam itulah. Adalah markah lebih perkataan lagi macam waktu tu. Contoh jalan apa kan? Ingat lagu surah Al-Fatihah. Sirat. Macam itulah. Jadinya apa maksudnya apa? Kita boleh mengulangi semula kegemilangan Islam apabila kita memahami prinsip ni yang Prof bawa ni. Ini benda besar. Maksudnya bila semua orang memahami prinsip ini, ayat bacaan dan ayat ini digabungkan, maka dia akan menjadi kebudayaan dan juga tamadun. Dia hidup balik. Jadi saya pasti kita akan sampai kegemilangan semula insya-Allah bila semua ni tersebar. Betul. Jadi Prof, teruskanlah usaha Prof. Betul. Ini satu usaha jihad. Betul. InsyaAllah. Allah, semangat. Okay, kita fokus balik. Okay, dalam perbincangan ijaz Al-Quran ni, kita ada juga dengar kritikan tentang ni lah saintifik dengan Al-Quran ni. Betul. Jadi saya nak tanyalah dekat Prof. Mungkin soalan terakhir sebelum kita berhenti sekejap. Okay, ada yang mendakwa penemuan saintifik dalam Al-Quran ni hanyalah tafsiran sendiri. Maksudnya, dia kaji saintifik dulu, barulah dia datangkan ayat Al-Quran. Jadi pada pandangan Prof, macam mana Prof nak bezakan antara kajian ijaz yang sahih ni dengan dakwaan menggunakan metod yang salah tu? Baik, ini pun menjadi satu isu yang besar juga di kalangan kita. Sebab saya pernah jumpa seseorang yang memang dia pada awal dia jumpa saya, dia tanya kenapa saya gabungkan Al-Quran dan sains. Betul. Dia kata, saya tanya dia kenapa kan. Dia kata dia bimbang kan, jika suatu penemuan sains itu disokong dengan ayat Al-Quran dan kemudian penemuan sains itu setelah berapa tahun kemudian didapati tidak benar ataupun tidak tepat, maka dia bimbang ayat Al-Quran itu akan goyah. Betul, yang dibimbangannya itu betul, namun dia harus faham
daripada awal fahamannya itu pun dah tak tepat, di mana dikatakan penemuan sains lalu disokong dengan ayat Al-Quran. Jadi saya rasa pemahaman dia di peringkat awal lagi dah salah. Seharusnya Al-Quran itu di atas. Betul. Sains ni adalah jalan. Apa makna sains? Upaya manusia untuk memahami. Upaya. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Betul. Upaya. Ayat Al-Quran tetap benar. Jadi upaya untuk memahami ayat itu. Maka kalau salah pada upaya kita. Maka pergi ke jalan yang lain pula. Al-Quran tetap itu benar. cara Al-Quran tetap benar. Jadi bukan sains tu di atas, ayat yang menyokong. Terbalik. Jadi di situ saya betulkan dia. Cara dia faham awal lagi dah salah. So ada juga beberapa saintis di luar sana untuk mendatangkan kekaguman ataupun keyakinan orang ramai kepada kajian dia, maka dia carilah mana-mana ayat tertentu untuk menyokong kajian tersebut. Agar dia lempak kajian itu benar. Namun sedihnya ada di kalangan kita, bila nampak satu kajian sains ada ayat Quran, terus percaya. Terus percaya. Ini adalah suatu yang membimbangkan. Seharusnya bukan begitu. Seharusnya upaya kita nak memahami ayat tersebut. Bila mana Allah suruh kita tengok langit, maka kita tengoklah langit. So bagaimana nak faham langit itu biru? Contoh saya ulang balik cerita tadi. Kita belajar sains, dalam cahaya matahari ni warnanya putih. Bila dia masuk pada prisma kaca, maka keluarlah spektrum warna yang ada 7 warna tu kan. Biru, indigo semua tu kan, sampai merah tu. Setiap warna tu ada gelombang ni. Ada yang panjang, ada yang pendek. Wavelength. Yang panjang merah, paling panjang merah, yang pendek biru dan ungu lah. So mata kita yang nampak langit dekat ni biru kerana berserak di langit yang dekat. Langit itu kan biru, mata kita yang nampak biru. Nanti petang kita nampak dia kekuningan. Lagi petang kita nampak dia oranye. Lagi petang kita nampak dia merah. Salah satu tanda masuk waktu maghrib, mega merah di langit. Masuknya waktu isyak, hilangnya mega merah di langit. Hal itu kita belajar dalam solat. Kan? Tapi kenapa merah, kenapa oranye, tak tahu nak jawab. Sedangkan hal itulah yang Allah suruh. Dalam Al-Quran kata cahaya berlapis cahaya. Disebut tu yang spektrum warna tu. Ada kat situ. Diterjemahkan. Apakah setakat ini kita menterjemahkan cahaya atas cahaya itu berdasarkan spektrum warna? Kalau salah pada spektrum warna tu. Bukan pada ayat itu sendiri. Ada juga yang mengaitkan dengan keamatan cahaya. Semakin tinggi ni semakin kuat sehinggalah menjadi laser. Ada yang melihat kepada makin terang. Bila satu lampu terang, 2 lampu lagi terang, 3 lampu lagi terang kan. Ada yang menggambarkan begitu. Maksudnya banyak cabang yang kita boleh buat. Itu yang saya lihat kat sini. Apabila ada yang usaha yang cuba menunjukkan kajian itu benar, maka mereka memilih serta-serta ayat untuk letak menyokong kajian tersebut. Ini perlu berhati-hatilah. Sebab tu kita kena belajar Al-Quran ni dan juga belajar ilmu sains. Kalau tidak nanti kita akan jumpa kelompok ini dan kita mudah terpengaruh. Dan musuh-musuh Al-Quran ni memang menunggu peluang je. Memang menunggu peluang untuk dia yang create keadaan itu. Akhirnya dia akan ikat kita ataupun dia akan belit kita dengan kefahaman kita yang salah tadi itu. Itu penting untuk kita kaji tentang hal ni. Baik. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Maaf. Dah confused dah. Saya dah terkedu sangat. Makin banyak ni input ni. Kepala saya macam dah berat dah. Tapi dalam bahasa Arab, Ustaz tu adalah Prof. Ustaz maksudnya Prof. Prof maksudnya Ustaz. Al-Ustaz sekarang Prof. Dia mumtaz. Sama lah ni. So saya dah secara tak langsung dah speak bahasa Arab lah. Ustaz. Okay. Jadi betul. berat lah sebab kita dah lama sebenarnya tak belajar sains. Betul. Dah lama tinggal dekat universiti belajar Arab je kan. Betul. Belajar Al-Quran. Jadi bila masuk balik seronok lah sebab tapi saya tak tahulah istilah wavelength. Apa wavelength? Gelombang. Gelombang. Okay. Panjang gelombang. Saya tak tahulah istilah tu. Saya cuma tahu warna-warna tu je. Okay. Betul. Okay, terima kasih Prof dan Ustaz. Atas penjelasan yang telah atas diberikan. Penjelasan. Okay, terima kasih. Okay. Rupa-rupanya bila kita semak balik Ijaz Al-Quran ni memang banyak kaitnya dengan betul, sains. besar dan dia memang sangat berkait lah dengan kehidupan kita. Dari sudut alam tadi, dari sudut apa lagi, memang bahasa kita semualah. boleh kata setiap aspek kehidupan kita lah. Betul. Kita tengok kat luar tu ada je yang Al-Quran sebut. Betul tak? Okay, jadi kita boleh ni lah, kita berhenti sekejap. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.